Sabun mandian yang mengandungi bahan kimia yang kuat seperti pewangi dan alkohol boleh menyebabkan kulit kering dan gatal. Oleh itu, sabun yang lembut dan bebas daripada bahan kimia keras merupakan pilihan yang terbaik. Antara objektif yang terdapat dalam inovasi sabun Kalmora ini adalah dapat menghasilkan sabun organik yang selamat digunakan untuk semua jenis kulit. Selain itu, sabun Kalmora ini dapat mencegah bau badan secara semula jadi. Akhir sekali, sabun Kalmora ini dapat melembapkan dan melembutkan kulit. Sabun Kalmora ini diurus khas untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif dan mereka yang menghadapi masalah kulit seperti eksema dan alahan. Selain itu, sabun ini juga mampu mencegah bau badan, melembutkan kulit dan memberikan rasa segar serta selesa selepas setiap cucian. RM2 untuk beras, RM25 untuk minyak kelapa, RM5 untuk pati ros, RM4.50 untuk larutan natrium hidroksida. Kos keseluruhan ialah RM36.50. Dengan RM36.50 boleh menghasilkan 8 unit sabun. Seunit sabun berharga RM4.56. Impian kami adalah untuk menjadikan sabun Kalmora ini sebagai produk penjagaan diri yang dikenali dan digunakan secara meluas oleh masyarakat kerana keasliannya dan manfaatnya kepada kulit. Kami juga berharap agar inovasi ini dapat membuka mata orang ramai tentang kepentingan menggunakan produk semula jadi yang lebih selamat dan mesra alam.